Apa kata Imam Al-Ghazali? Yang pertama, hendaklah ia mendengar dan mengikut segala perkataan ibu bapa. Kena dengar. Nanti Imam Ghazali akan bincang perkara kita dengan ibu bapa, orang yang ibu bapa dia bukan Islam, macam mana? Imam Ghazali akan bincang. Kalau ada orang dia mu'alaf, dia masuk Islam, mak ayah tak Islam, macam mana adab kita dengan ibu bapa kita yang bukan Islam? Jadi yang pertama, kena mendengar, ikut segala perkataan ibu bapa. Selama mana perkataan ibu bapa itu tidak bercanggah dengan syariat, tidak berlawan dengan perintah Allah, kena patuh. Ayah kata apa? Mak kata apa? Kena masuk sekolah menghafal Quran. Kita tak nak. Kita nak belajar bahagian lain. Tapi ibu bapa kita kata, masuk belajar Quran. Masuk bidang agama. Kena dengar kata. Walaupun hati kita tak nak. Sebab apa? Sebab itu perintah ibu bapa. Kenapa perintah ibu bapa kena ikut? Dia ada perbincangan awal dulu. Banyak dah Imam Ghazali bincang, ulama bincang. Pertama, sebab dalam diri kita, darah kita adalah mengalir darah ayah kita. Kita ni benih ayah kita. Benih ayah kita. Maknanya kalau ayah kita tak ada, kita ada tak? Tak ada. Maka kita ni adalah asbab wujud kita adalah ayah kita. Ulama ada. Asbab adanya kita kerana ada ayah kita. Kalau ayah kita tak ada, kita ada tak? Kita ada. Sebab fitrah Allah, Allah jadikan manusia melalui benih manusia. Seorang lelaki pada seorang lelaki pada seorang lelaki. Benih itu daripada ayah. Sebab tu ada ulama kata ibu kita mengandung kita 9 bulan. Tetapi ayah kita mengandungkan kita ataupun menyimpan diri kita dalam tulang sulbi dia. Sejak daripada awal dia. Kita ni asal duduk dalam tulang sulbi ayah kita. Dalam Quran sebut macam tu. Ibu kita dia hanya tempat mengandungkan kita. Tapi kita ni daripada ayah kita. Sebab tu kita bin pada siapa? Ayah. Kalau kita perhati, kita akan tengok akan ada sebahagian apa yang ada pada ayah kita ada dekat kita. Rupa kadang-kadang, perangai akan ada. Lebih kurang. Sebab tu asbab. Ibu kita dia mengandungkan kita dalam rahim dia. Wahnan ala wahnin dalam Quran kata. Susah payah, bukan senang. Dah. Itu sebab kena dengar. Ayah kita ada hak atas kita. Dia ada hak. Ada hak ayah. Yang kedua, hendaklah ia berdiri ketika ibu bapanya berdiri kerana menghormatinya. Syahid Imam Ghazali ialah hormat ibu bapa. Itu dia punya asas. Kena hormat. Yang ketiga, hendaklah menjunjung segala perintah keduanya. Mak ayah kita suruh buat apa-apa, wajib kita junjung, kena buat. Maknanya, kalau apa yang ibu bapa kita suruh, kalau kita tak buat, hukumnya dosa. Dosa. Wajib junjung. Yang keempat, jangan berjalan di hadapan keduanya. Kita kena duduk belakang. Kena mendahulukan ibu bapa. Kena beri kelaluan ke dia dulu. Yang kelima, jangan mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara keduanya. Nak marah, tak puas hati dengan ibu bapa, tak boleh angkat suara. Angkat suara kita tinggi lebih pada suara mak ayah, dosa. Maknanya kita termasuk dalam anak yang derhaka. Yang main.
Saya sebut dah tadi, apa implikasi kalau jadi anak derhaka? Tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Syurga dia tulis. Kat pintu syurga dia tulis. Orang yang derhaka pada ibu bapa tak boleh masuk syurga. Dia letak awal-awal. Buatlah baik mana-mana pun. Yang keenam, hendaklah ia memperkenankan panggilan keduanya. Bila mak ayah panggil, kena sahut. Kena jawab. Saya dah sebut dah dulu kisah apa dia? Kisah Juraij. Ya? Kisah Juraij disebut dalam hadis yang sahih. Kisah umat yang terdahulu. Mak dia mari rumah dia, Juraij tengah sembahyang. Lalu ibu dia panggil dia, beri salam, Kak Juraij, panggil Juraij. Juraij tengah sembahyang. Juraij kata, aku nak buat macam mana ni? Nak jawab panggilan ibuku ataupun nak berhenti sembahyang? Lalu Juraij dia teruskan sembahyang. Dia ambil keputusan, dia teruskan sembahyang. Ibu dia kecil hati. Dalam hadis ni disebut bagaimana seorang ibu dia kecil hati. Dia mudah terguris hati bila panggil anak, anak tak jawab. Maka Allah Ta'ala uji Juraij dengan diperkenankan doa ibu Juraij supaya Juraij diuji, dimalukan di hadapan muka seorang pelacur. Ya? Tak sebutlah cerita ni dengan panjang lebar. Nanti insya-Allah ada kesempatan kita baca hadis ni. Dan hukum tentang Juraij ini dia umat terdahulu. Tapi hukum Juraij ini diterima pakai sampai kita hari ini. Hukum apa? Kalau kita sedang semayang sunat, contoh kita semayang sunat duha dalam bilik kita, lalu mak kita panggil amin, ketika itu kita tengah semayang, kita kena batalkan semayang kita, kita jawab panggilan mak kita. Semayang sunat. Hukum Juraij sampai hari ini kita pakai. Tapi kalau kita semayang fardu, tak boleh jawab, tapi kita beri isyarat bahawa kita sedang semayang. Tapi kalau semayang sunat, wajib berhenti semayang sunat, jawab panggilan ibu bapa. Begitu sekali bab berkaitan dengan menyahut, memperkenankan panggilan ibu bapa. Yang ketujuh, hendaklah ia sentiasa menuntut keredaan keduanya. Setiap kali kita boleh jumpa mak ayah kita nak berpisah, nak bermusafir daripada mak ayah kita, kena sebut dekat mak ayah kita, mak ayah minta maaf, tolong redha saya. Kena minta redha. Sentiasa minta keredaan ibu bapa. Walaupun memang mak ayah kita je redha kita, tapi kita sendiri kena minta. Sampai satu tahap mak kita kata apa? Mak redha, ayah redha. Apa maksud redha? Redha maknanya dia puas hati kita ni anak dia. Dia suka kita ni anak dia. Jangan kita ni jadi anak yang bila sebut nama kita, dia serabut. Dia serabut. Cikgu panggil pula dah kat sekolah. Apa ni? Sudah. Serabut. Jangan. Kita nak mak ayah kita redha kita. Yang ke-8, hendaklah ia bersikap tawadhu' kepada keduanya. Kita kena rendah diri dengan kedua ibu bapa kita. Jangan jadi seumpama kisah apa nama ni, biasa dalam kitab-kitab lama sebut kan. Cerita kisah si Tanggang umpamanya. Cerita si Tanggang Melayu kita. Kalau cerita orang Arab-Arab Melayu lama kan, dia ada nama dia yang lain. Cerita seorang anak sombong dengan mak ayah dia, ataupun seorang anak dia malu dengan ibu bapa dia. Dia malu nak mengaku ni ibu bapa dia. Dia nak malu nak mengaku ayah dia barangkali orang yang susah. Dia malu nak mengaku bahawa barangkali ayah dia cacat, umpamanya mak ayah dia cacat kan. Dia malu. Dia malu barangkali mak dia orang keturunan mana-mana ke yang lain-lain daripada keturunan yang orang lain, dia rasa malu. Baik. Kena tawadhu' dengan ibu bapa. Kita kena rendah diri. Dan yang ke-9,
Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang terakhir kita sebut baru ni, jangan ia menyebut-nyebut jasanya kepada keduanya. Jangan kita sebut jasa kita dekat mak ayah kita. Mak ayah kita kata apa? No, tolong pergi angkat buang sampah. Kemarin kita buat dah kan? Dia sebut jasa dia, kemarin dia buat. Suruh lah adik pula. Itu termasuk lah. Dia ungkit depan mak ayah dia buat dah kemarin. Kita semua. Suruh lah orang lain pula. Dia ungkit jasa dia pada mak ayah dia. Dan jangan pula ia menyebut sebarang perkhidmatannya bagi keduanya. Kita pernah buat perkhidmatan apa-apa pada mak ayah kita, tak boleh kita ungkit. Kita sebut, saya yang buat ini, saya yang buat ni, saya yang buat ni. Asyik-asyik saya, asyik-asyik adik, asyik-asyik abang, sikit-sikit kakak, kita ungkit. Imam Ghazali kata tak boleh. Masuk dalam perkara tidak beradab dengan kedua ibu bapa. Dan masuk yang ke-9, yang ke-10. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Yang ke-10, janganlah ia melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Macam mana ni anak tengok ibu bapa dengan pandangan penghinaan? Dalam nuskah asal dikata la yanzuru ilaihima syazran. Pandangan penghinaan apa dia? Wa huwa nazrul ghadban. Ni biasa kita buat kan? Dan ustaz biasa tengok pelajar kadang-kadang kalau ada guru tegur, dia buat pandangan macam ni. Pandangan penghinaan. Dalam kitab asal dia kata nazrul syazran, ai nazrul ghadban. Kita tunjuk muka kita, muka marah. Kita tunjuk muka marah dekat mak ayah kita. Kita tunjuk muka tak suka dengan apa yang ibu bapa kita suruh. Ini termasuk dalam perkara tidak beradab dengan kedua ibu bapa. Antaranya apa lagi kata syarah pada kitab ni? Ai nadul ghadban bi muakhiril ain. Dia tengok dengan ekor mata. Biasa Ustaz tengok kadang-kadang ada pelajar, kadang-kadang ada dia tak puas hati nak marah ke guru, dia tengok, dia buat gitu, tengok dengan ekor mata. Buat ekor mata. Itu termasuk perkara berdosa. Kita seolah-olah kita berada di hadapan ibu bapa kita atau guru kita, termasuklah. Kemudian kita buat dengan pandangan yang menyatakan bahawa kita tak suka. Dalam kitab kata tengok dengan muakhiril ain, dia tengok dengan ekor mata, ditunjuk mata. Ataupun ketika mana ibu bapa dia sedang bercakap, ketika mana ibu bapa dia sedang tegur, dia buat apa? Kata syarah kitab, an-nazru an yaminin wa shimalin. Bila ibu bapa sedang cakap, dia tengok kanan, dia tengok kiri. Dia buat tahu. Ini ada kadang-kadang Ustaz tengok. Ada pelajar kadang-kadang bila cakap dengan guru, dia buat macam tu. Dia buat. Cikgu, guru sedang cakap. Barangkali begitu juga tabiat dia kita dengan ibu bapa. Bila sedang cakap, dia buat. Dia tengok orang lain. Ni dalam kitab semua ni. Yang zuru, dia melihat an yaminin. Lepas tu kita, apabila kita bila cakap dengan guru kita, dengan ibu bapa kita, kita kena pandang muka dia. Pandang, tunduk. Ada orang bila ibu bapa cakap dia nak marah, tengok orang lain. Lepas tu pas mak dia, ayah dia bercakap, dia bertanya, sudah dah? Ni anak-anak ni. Dia kata, sudah dah? Habis dah?
Oh, dia pun masuk bilik kedengung. Oh, anak-anak derhaka dia. Dan kita sebut, pertama tengok apa? Dia melihat ibu bapa dia dengan pandangan ghadban yang pertama. Masuk ghadban ni, dia nak tunjuk dia marah. Marah. Mengadu kat mak. Cikgu rampas telefon. Cikgu kata, mak kata, siapa suruh bawa? Kan pesanan tak boleh bawa. Minta telefon kita. Oh, marah ke mak? Marah ke mak? Kalau tak minta, kita tak mau ni. Kamu pergi sekolah. Buat protes mak ayah. Dia termasuk ghadban. Ataupun tengok dengan ekor mata dia tadi. Dengan ekor mata. Dia paling, tengok. Dia buat lirik mata itu. Termasuk dosa. Apa lagi kata syarah kitab ni? Dia tengok dalam keadaan dia pandang kat lain, ke kanan atau ke kiri, ataupun dia buat gitu, buat macam tak dengar, macam seolah-olah tak bercakap. Ataupun kadang-kadang dia tak pandang pun. Mak dia berasa apa, ayah dia berasa apa, bila cakap dengan dia macam cakap dengan tunggu kayu. Dia bisa dengar. Mak kata, Allah, macam cakap dengan tunggu kayu. Dia buat tak dengar. Ini termasuk dalam perkara tak beradab. Kita kena ingat, pertama di antaranya doa ibu bapa ni mustajab kepada kita. Kita nak ibu bapa kita biarlah berdoa kebaikan untuk kita. Jangan dia doa yang tak baik untuk dia kita. Termasuklah dengan pandangan yang tak baik ni apa dia? Nazarun fihi i'rad, kata ulama. Ataupun dia pandang, bertunjuk pandangan pada ibu bapa dia, pandangan i'rad. I'rad ni apa dia? Protes. Pandangan protes. Benda ni kalau berlaku kepada adik-adik kita, anak-anak yang belum mumayyiz, itu tak apa. Protes. Ibu apa tegur? Baik dah. Protes. Tanda dia tak suka. Ni jadi syarah kitab ni dia hurai pada kita macam mana supaya kita nak tengok diri kita ni tidak termasuk dalam perkara anak-anak yang derhaka. Saya ulang balik. Apabila Imam Ghazali kata jangan melihat kepada kedua ibu bapa kita dengan pandangan yang penghinaan, termasuk perkara kita menghina ibu bapa kita. Kita lah, kalau orang hina mak ayah kita, kita marah. Oh, marah. Tapi dalam kes ni Imam Ghazali seolah beritahu kepada kita, seorang anak sendiri yang menghina ibu bapa dia. Dia ada hadis Nabi. So dia elak. Patut kita entah yang besar kita kena tegur. Kecil je. Kena tegur. Imam hadis Nabi ada sebut. Nabi kata la tasubbu, jangan kamu hina, jangan kamu cela kedua ibu bapa kamu sendiri. Lalu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, siapa yang nak cela ibu bapa dia? Sebab orang Arab ni dia bab keturunan keturunan dia cukup jaga. Batu orang Arab dia ada bani-bani apa, dia punya keturunan dia cukup jaga. Nabi kata jangan kamu mencela ibu bapa kamu. Sahabat Nabi kata siapa nak cela ibu bapa dia sendiri? Tak ada orang nak cela ibu bapa dia sendiri. Mana ada? Nabi kata apa? Apabila kamu mencela ibu bapa orang lain, pasti orang lain akan cela ibu bapa kamu. Maka ketika itu kamu sedang mencela ibu bapa kamu sendiri. Itu termasuk kita menghina mak ayah kita. Jadi syarah kitab ni kata kita pandang ibu bapa kita dengan pandangan yang seolah kita menghina mak ayah kita sendiri. Wal iyad billah. Apa dia?
Yang pertama dia kata pandangan yang ghadban. Kita pandang mak ayah kita dengan kita marah. Ditunjuk kita marah. Yang kedua, kita pandang dengan bimuakhiril ain. Kita pandang dengan ekor mata kita. Kita pandang dengan ekor mata kita. Yang ketiga, nazrul an yamin wa shimal. Dia duduk dari depan mak ayah dia pandang ke kanan atau ke kiri. Dia tak pandang menghadap mak ayah dia. Itu tanda orang tak beradab. Jadi mudah. Kita nanti kita tajuk bab adab bersahabat. Adab berkawan. Siapa yang patut jadi sahabat kita? Kalau sahabat kita orang jenis macam ni, dengan mak ayah dia ni derhaka. Kalau dengan ibu bapa dia macam tu, agak-agak dengan kawan dia macam mana? Lagi lah. Jadi cara kita nak kenal kawan kita ni baik ke tak? Antaranya cara macam ni. Tengok cara dia bercakap dengan ibu bapa. Tengok cara dia bermuamalat dengan guru dia. Bagus tak? Dia baik tak? Kalau muamalat dia dengan ibu bapa dia, dengan guru dia tak baik, maka tentulah dia dengan sahabat lagi tak baik. Walaupun kita rasa dia bagus. Oh, dia sokong kita. Belum tentu. Apa dia lagi? Tengok pandang ke kanan, tengok pandang ke kiri. Dan yang keempat, kata Imam syarah kita ni, nazrun fihi i'rad. Dia perhati tengok mak ayah dia, tapi dia buat muka i'rad, muka tak suka, muka protes, muka berpaling. Ini contoh-contoh kata Imam yang dikatakan, dia panggil la yanzuru ilaihima syazran. Yakni orang yang dia melihat kepada kedua bapa dia dengan pandangan penghinaan. Ni kena jaga. InsyaAllah lepas ni kita sambung ke 11 dan ke 12. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kitab Munyatul Musalli. Kita sambung pada muka surat yang kelima, baris yang keenam dari atas. Jumpa? Jumpa? Dan rukuk itu rupa takhaddu'. Dan rukuk itu adalah rupa takhaddu'an. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita dah masuk apa yang disebut oleh Syekh Daud Al-Qahtani, yang disebut sebagai rupa kehambaan di dalam sembahyang. Sembahyang ni, kata Imam Syekh Daud Al-Qahtani, adalah tanda lambang kehambaan kita kepada Allah. Setiap amal perbuatan, rukun fi'li kita, rukun qauli kita dalam sembahyang itu adalah lambang perhambaan kita kepada Allah. Sebab tu kalau orang sembahyang tak betul, orang dia sembahyang tak sempurna, sebenarnya dia tak menganggap dirinya adalah hamba Allah. Maka sembahyang ni adalah ibarat perhambaan kita pada Allah Ta'ala. Kalau umpamanya kita pergi menghadap raja ke apa ke, kan? Kita pergi menghadap sultan ke, dia ada adat istiadat.
Bila kita nak menghadap sultan, nak jumpa sultan, nanti dia ada bahagian pegawai ketua adat akan beritahu kat kita. Awak masa nak masuk menghadap sultan kena berjalan langkah macam ni. Sampai sekian-sekian kena berhenti. Sampai sekian-sekian kena angkat tangan sembah. Kemudian pergi sampai kat tuanku. Kemudian nak terima apa-apa ke, nak salam ke. Kemudian undur semula. Jangan pusing. Dia kata. Kau adat kata. Ustaz pernah terima taklimat. Bila nak menghadap tuanku. Kan? Bila menghadap tuanku, bila kita terima, kita buat apa? Kita kena berundur. Undur. Tak boleh pusing. Itu adab. Sebagai tanda apa? Tanda taat setia kita sebagai rakyat pada raja tu. Allah Ta'ala, dia ada tanda kita sebagai hamba dia. Maka lambang perhambaan kita pada Allah ialah pada semayang kita. Sebab tu Syekh Al-Fatani kata, semayang ni adalah dalam rupa kehambaan. Rupa kita sebagai hamba Allah. Jadi kita perhati kawan-kawan kita. Kita nak cari kawan yang baik kan? Sahabat yang baik kan? Sahabat kita ni, dia dengan Allah ni, dia ada tak lambang kehambaan dia dengan Allah? Kita kena tengok. Kalaulah dengan Allah dia tak beradab, kalaulah dengan Allah pun dia tidak jaga sifat kehambaan dia dengan Allah, maka tentulah dengan kita lagi dia tak jaga. Ni Sony ni, ada Pak Ustaz ni. Awak nak cari pasangan, suami isteri, nak cari pasangan awak, nak cari. Tengok dia jaga tak sifat kehambaan dia dengan Allah. Kena tengok. Sebab nanti dia nak jaga keluarga kita. Dia nak jaga hak kita. Maka semayang ni rupa, kata Syekh Al-Fatani, rupa kehambaan. Maka disebut contoh, kita ulang balik sikit daripada atas, naik bagi yang ketiga ke atas tu. Yang pertama rupa apa? Tazallulan. Berbaris ya. Pesan hari tu suruh berbaris. Yang pertama dalam kurungan tu, tazallulan. Bagi yang ketiga, dekat tengah-tengah tu ada kurungan, tazallulan. Pertama rupa tazallulan kita depan Allah. Nak semayang, kita kena ada tazallul. Apa maksud tazallul? Yakni merendahkan dirinya. Itu tazallul. Rendah diri. Tak boleh bongkok diri. Ini panggil tazallul. Kita kena ada rasa rendah diri kita depan Allah. Dan tasliman. Tazallulan, kita kena rasa hina diri kita depan Allah. Merendah diri kita depan Allah. Tasliman, yakni menyerahkan dirinya bagi Tuhannya. Nanti Imam Ghazali sebut, Imam Syekh Al-Fatani sebut apa bentuk tazallulan dalam semayang. Apa bentuk tasliman, kita serah diri. Bila polis kerja perampok ke, kerja pencuri ke, polis kata apa? Polis tak tahu pistol. Polis kata apa? Nak serah diri. Sila serah diri. Dia suruh apa? Angkat tangan. Itu lambang tazallul, itu dalam tasliman. Sebab tu dalam sembahyang dia takbiratul ihram, angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat tangan. Itu tasliman. Tanda kita penyerahan diri. Perbuatan ini orang ambil. Polis ambil. Sila serah diri. Angkat tangan. Tasliman. Sebab tu takbiratul ihram, sebut Allahu Akbar itu wajib. Angkat tangan ni sunat. Sunat. Angkat tangan kena molek-molek. Kena molek-molek. Abdi lagi. Dan tabadzulan. Berbaris molek. Tabadzulan. Yakni tabadzul, rasa hina kita depan Allah. Ya Allah, hinanya aku ya Allah. Hina kita depan Allah. Taqaddu'an, rasa khudu', tunduk, tak ada daya upaya. Ini khudu' ni panggil. Kita ni tak ada daya, tak ada upaya kita depan Allah. Kalau Allah tak beri kekuatan dekat kita, tak boleh buat apa-apa kita.
Kalau Allah tak beri kita kesihatan, beri sikit je sakit penyakit, tak boleh buat apa kita. Wuduk kita, tunduk kita depan Allah. Tak ada daya upaya kita. Takhasyu'an. Semayang ni dia ada lambang khusyuk. Nanti kita tengok lambang khusyuk ni macam mana. Kena ada rasa khusyuk. Apa makna khusyuk? Hadir hati. Nak tahu contoh khusyuk ni apa? Tengok masa kita takbiratul ihram, itu khusyuk. Apa kita buat masa kita takbiratul ihram? Yang pertama kita buat apa takbiratul ihram? Kita sebut Allahu Akbar. Yang kedua dalam masa sama kita akan buat apa? Kita niat di hati. Yang ketiga kita buat apa? Kita angkat tangan. Maknanya masa takbiratul ihram itu tanda khusyuk. Tangan kita, perbuatan kita, tangan kita buat ikut perintah Allah. Mulut kita besarkan Allah. Hati kita niat buatkan Allah. Sebab dalam hidup kita ni ada 3 benda ni ya. Ada hati, ada sebut, ada perbuatan. Ada orang perbuatan dia buat, hati dia tak buat. Itu tak khusyuk. Khusyuk ni mesti apa? 3 ni. Bukan dua hati ya. Ada orang dia sembahyang, tangan gini. Ustaz, saya hati khusyuk. Tak boleh. Tak boleh. Khusyuk ni mesti perbuatan kita, perkataan kita, hati kita hanya semata-mata kerana Allah. Takhasyu'an. Mesti ada khusyuk. Seterusnya, dan taraghuban. Apa baris? Taraghuban. Apa maksud taraghuban? Yakni gemar dan suka. Taraghub, kita rasa gemar, kita rasa suka. Untuk apa dia? Ketika mana waktu kita bertemu dengan Allah. Ada tak orang kita suka semayang? Ada tak? Puas. Orang kata sah, dia tak sah lagi. Buat sah molek, tak sah molek lagi. Orang kata sedia nak semayang, dia tak sedia lagi. Orang kata tinggalkan percakapan, duk molek, kita nak semayang ni. Patut kena rasa taraghuban. Kita ni tak sabar-sabar nak angkat takbiratul ihram, nak masuk dalam semayang. Tapi ada di kalangan kita tak ada taraghuban. Apa? Dia tak setakat takbir lagi. Iman nak habis dah Fatihah. Iman nak habis dah baca surah. Iman rokok dah. Tak takbir. Sebab apa? Sebab dia tidak ada perasaan taraghuban. Jadi kita belajar ni, ilmu ni kita muhasabah diri kita. Aku ni hamba yang baik tak? Adakah kita ni hamba Allah yang baik? Kalau kita hamba Allah yang baik, kita akan ada perasaan taraghuban. Kita akan segera. Bila imam kata sawu sufufakum, luruskan saf kamu. Fa inna taswiyatu sufuf min tamamis salah. Kerana saf yang lurus, saf yang rapat, itu menyempurnakan sembahyang kamu. Kita bersegera. Itu tanda kita ada taraghuban. Apa maksud taraghuban? Macam ni, rasa gemar dan suka. Tapi kalau kita lihat orang kata betulkan sah, dia tak betulkan sah. Itu tanda apa? Tanda dia tak suka. Orang kata penuhkan sah depan, bersegera penuhkan sah depan, dia tak penuh sah depan. Itu dia tak ada taraghuban. Imam dah takbir, dia tak takbir lagi. Dia main, dia bergurau. Dia tak tunggu ada orang di sengeleng saja, tunggu imam rokok baru nak takbir. Sebab apa? Dia kata jimat masa. Dia boleh dapat takbir Allah Akbar, dapat rakaat. Itu orang panggil tala'ub, dia main-main dengan semayang. Maknanya apa? Orang ini tidak ada sifat taraghuban. Maksud taraghuban, gemar dan suka. Nanti kita akan tengok pendetilan Syekh Dr. Fatani sebut macam mana sifat gemar dan suka kita dengan semayang. Dan seterusnya tamalluqan. Apa baris molek? Tamalluqan. Dalam kitab tak baris. Apa baris? Tamalluqan. Tamalluqan.
Kat lam tu ada syaddah. Apa itu tamalluqan? Yakni dengan rindu dendam, rasa rindu. Macam umpama, nah, awak cuti panjang, kan, balik kampung, kan, hari raya. Dah, hari raya nak balik kampung, seronok tak? Seronok. Itu dia panggil rindu. Itu maksud rindu. Ada orang duduk asrama, minggu balik kampung. Ada kawan-kawan kita duduk jauh-jauh, ada duduk Kuala Lumpur, ada duduk Pahang. Nak balik 2 minggu sekali tak boleh. Balik masa time cuti 4 hari. Kan? Bila Ustaz Umur kata boleh balik, pakak pergi telefon. Orang kata masuk kelas ni. Dah Ustaz nak telefon ayah, nak suruh ambil nak balik. Rindu. Itu dia panggil rindu. Itu panggil rindu. Macam Ustaz tu. Ustaz dulu belajar luar negara 4 tahun, tak pernah balik. 4 tahun, tak pernah balik. Hari tahun keempat, pasal saya tak belajar, ya Allah, rindunya nak balik, nak jumpa mak dengan ayah. 4 tahun nak jumpa. Dan juga jumpa 2 tahun. Sekali tu jumpa kat Mekah. Jumpa dia mari, nak pergi Mekah. Singgah sekejap. Allah SWT. Rindu dia panggil. Lama tak jumpa. Maka begitulah sifat semayang kita, kata Syekh Al-Fatani, kena ada sifat tamallukan. Rindu. Tak sabar ni nak takbiratul ihram. Sebab apa? Sebab nak mengadu depan Allah, ke Allah. Habis satu semayang, tak sabar nak tunggu waktu yang seterusnya. Sebab apa? Tamallukan. Rindu pada Allah. Kena ada rindu pada Allah. Ni rupa sembahyang yang sempurna. Lalu Syekh Al-Fatani hurai kat kita. Macam mana rupa sembahyang yang dikatakan tazallulan, tasliman, tabadzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, taraghuban, tamalluqan. Kesemua sifat-sifat ni, 8 sifat ni, apa yang ada dalam perbuatan sembahyang kita? Maka wukuf itu, sambung. Kita nak baca. Yang pertama kata Syekh Al-Fatani, wukuf. Apa itu wukuf? Qiyam, berdiri tegak. Sembahyang ni wajib berdiri dengan tegak. Boleh tak kita berdiri sengit-sengit? Tak boleh. Sebab tu kita akan jumpa ada dalam mazhab Maliki. Ustaz, ada kawan Ustaz orang mazhab Maliki sebab jadi Mesir tu. Dia sembahyang, tangan dia tak letak macam kita. Tangan dia lepas. Dalam mazhab Maliki, dia sembahyang, dia berdiri, tangan macam ni. Ni orang mazhab Maliki. Ustaz tanya dia, apa tak tahu dia? Mazhab yang lain, mazhab kita Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanbali, semua tak tangan kat sini. Cuma khilaf, ada yang letak di bawah pusat. Kita Syafi'i letak di antara dada dengan pusat. Dan ada setengah pandangan. Orang salah dia kata tangan letak kat dada. Tengah ulama kata tangan letak kat dada ni tak ada dalil. Tak ada dalil. Tapi bila kita tanya dia orang, apa dalil awak tak tangan kat ni? Sebab ada orang nampak macam khusyuk je tak? Ada orang sembahyang tengok tak? Tak gini. Oh, tak gini kat dada ni. Nampak macam khusyuk je. Kan? Dia kata dalil dia dalam surah Al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabb, hendaklah kamu sembahyang pada Tuhan kamu, wanhar. Wanhar ni dia kata tempat sembelih, letak tangan kat tempat sembelih. Ni dalil orang kata tak tangan kat sini. Ada orang kata mazhab ni tak, bukan mazhab Bali tak gitu. Pandangan yang kuat antara letak di antara dada dengan pusat atau bawah pusat. Atau lagi lepas tangan. Kita tanya kawan-kawan kita orang mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, kalau letak tangan atas dada gini, silat-silat sama ada makruh atau boleh batal sembahyang. Dalil dia apa? Dalil ada Nabi sebut, Nabi tegur. Satu hari Nabi masuk Masjid Nabawi, Nabi tengok ada tali bergantung dekat Masjid Nabawi.
Ada tali gantung. Nabi tanya, ni tali apa ni? Lalu ada sahabiat jawab, ini tali Sayyidah Zainab. Dia semayang qiyamul lail. Dia nak berdiri lama tapi tak larat. Dia bergantung. Dia bergantung. Tak mau jatuh. Nak berdiri lama. Sebab semayang malam ni dia kena berdiri lama. Dia bergantung. Maka Nabi larang, Nabi kata janganlah bergantung, nak berdiri lah. Maka sebab tu kata ulama mazhab Maliki, kalau kita letak tangan ini, tujuan macam kita nak menongkak diri kita. Biasa kan, kadang-kadang kan kita berdiri, kita lenguh, kita buat tangan gini, betul tak? Sebab apa lenguh kan? Kita buat tangan gini. Nak suruh macam kita tongkat tubuh. Ini termasuk dalam bab tongkat. Jadi dalam mazhab Maliki kata, letak tangan ni macam kita nak menongkat tubuh kita. Boleh tak kita semayang, duduk kat tiang, ternyandar kat tiang? Tak boleh. Mesti berdiri dengan tegak. Maka sebab tu dalam mazhab Maliki, dia kata, mustalqiyah, tangan mesti lepas. Itulah tanda betul itu semayang. Itu mazhab Maliki. Tapi kita mazhab Syafi'i ada dalil dia, Nabi letak tangan. Walaupun begitu kata ulama, kalau kita letak tangan, ni saya nak tegur sikit. Ada kadang-kadang saya tengok ada orang dia semayang, dia buat gini. Dia suka tangan tak gini. Ada peluk gini. Dia peluk gini. Ini seolah-olah dia nak rehat, dia nak menongkat dia. Terlenguh kan? Ini tak boleh. Macam mana cara semayang tu? Nanti saya akan sebut. Yang berdasarkan nas hadis, iaitu tangan kanan letak atas tangan kiri, dan dia dua keadaan, sama ada tangan ni pegang macam ni ataupun jari kelingking dengan jari ibu pegang. Dengan 3 jari isteri. 3 tu ya. Jadi jumhur ulama pun walaupun dia mengatakan bahawa sunat bila kita berdiri, kita semayang, kita letak tangan dekat antara dada dengan pusat kita, tapi tak boleh dengan tujuan kita nak menongkat, nak suruh berehat. Macam kita bila berdiri lama-lama, macam kawan-kawan tu berdiri lama kan, dia lenguh dia buat gini. Dia lenguh tu maknanya dia menongkat. Itu tak boleh. Sebab apa? Boleh tak kalau kita pergi menghadap raja, menghadap sultan, kita depan menghadap sultan, kita buat gini? Boleh tak? Tak boleh. Tengok orang berkawat, orang perbarisan. Baris dia buat macam mana? Diri, tegak. Enggak? Itu ibarat dia. Jadi kata Syarif Al-Qahtani, ni kita nak tengok rupa diri kita. Macam mana rupa tabazzul? Kata Syarif Al-Qahtani, maka wukuf itu, yakni berdiri dengan tegak. Yakni berdiri itu merupa tazallul. Sebab tu kita nak semayang, ketika mana kita buat saf, kita kena berdiri dengan tegak. Jangan banyak bergerak, jangan duduk gimari-gimari. Sebab apa? Sebab itu tanda apa dia? Tazallulan. Apa maksud tazallulan? Kita rendah diri depan Allah. Sama juga tadi kita bincang, ada kita dengan mak ayah. Tanda kita rendah diri depan mak ayah ialah kita berdiri dengan tegak elok-elok. Tanda kita hormat guru kita, bila kita cakap dengan guru, kita berdiri dengan tegak elok-elok guru kita. Sebab tu saya nak pesan kalau mana-mana guru, ada pelajar bila dia bercakap dengan guru, dia duduk main, kena tegur. Boleh marah. Nak watan pun watan lah. Sebab apa? Mengadapkan dia. Mengadapkan seorang murid. Jadi di antara contoh seseorang itu dia menghormati, dia tanda dia rendah diri. Apa dia? Berdiri dengan tegak di hadapan seseorang. Terutama ketika mana kita nak mendirikan sembahyang. Kerana itu tanda kita merendahkan diri kita, tazallul diri kita, rasa hina diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah.